Assalamualaikum. Sebelum saya pernah makan puding karamel ni dulu, saya ingat puding ni tak sedap sebab buat daripada telur. Tapi bila saya try makan di suatu majlis, hati saya berkata sedap rupanya puding karamel ni. Sejak dari hari tu saya mula mencari-cari resepinya. Sebelum ni dah lama dah saya pernah post puding karamel ni yang buat di dalam tray. Tapi hari ni saya buat bubur di dalam bekas yang kecil-kecil pula. Mula-mula kita kena buat gula karamelnya terlebih dahulu. 3/4 cawan gula pasir dan setengah cawan air. Setengah cawan air ni saya masuk ke dalam bekas yang lebih besar, takut nanti gula karamel yang panas tu terpercik ke tangan kalau kita guna bekas yang kecil. Saya dah ada pengalaman, sampai sekarang ada parutnya. Memang sangat sakit kalau kena gula karamel tu. Mula-mula masak dengan api yang sederhana, bila gula nampak mula nak keperangan, kecilkan api. Masak gula hingga perang dan semua gula larut, baru masukkan setengah cawan air. Nampaknya semua gula dah larut, saya masukkan air. Bila kita masukkan air, gula tu jadi berketul-ketul. Kemudian kita terus masak sambil dikacau-kacau sehingga gula yang berketul-ketul tu menjadi cair kesemuanya. Baru kita tutup api. Standby 12 bekas kecil seperti yang saya guna dalam video ni. Masukkan satu sudu makan gula karamel ke dalam setiap bekas. Kemudian ketepikan. Saya guna 8 biji telur grade B untuk adunan puding. Kalau nak guna yang grade C pun boleh. Langkah berhati-hati, saya pecahkan telur ke dalam bekas yang lain dulu sebelum campurkan ke dalam mangkuk yang besar. Risau takut ada telur yang tak elok. Kemudian masukkan satu cawan air, satu cawan susu full cream, satu cawan susu pekat, sedikit esen vanila. Dengan menggunakan whisk, kacau bahan-bahan tadi hingga sebati. Pastikan telur kuning tu pecah semuanya.
Kemudian tapiskan adunan tadi. Masukkan adunan ke dalam bekas yang telah ada gula karamel tadi. Kawan-kawan, pastikan periuk kukus sudah mendidih sebelum kita masukkan adunan ke dalam bekas. Susun di dalam tray pengukus. Untuk hari ini saya dapat 12 bekas. Saya kukus puding karamel ni selama 40 minit dengan api yang sederhana. Sejukkan puding pada suhu bilik. Dalam masa anggaran 1 jam pun dah boleh keluarkan daripada bekas dan dah boleh makan. Kalau nak simpan puding ni di dalam peti ais, pastikan bekasnya dalam keadaan bertutup.